Aku pun pernah hidup cukup-cukup makan. Gaji masuk, terus habis, hujung bulan, start kira duit. Nak simpan? Memang susah. Sebab rasa semua benda penting. Masa tu aku ingat lagi, aku kena tunggu duit banyak dulu baru boleh mula. Tapi sebenarnya itu semua alasan. Sampai satu hari aku sedar, kalau aku tak mula sekarang, aku akan ulang benda yang sama saja bertahun-tahun. Aku tak mula besar, aku mula kecil, sikit-sikit tapi konsisten. Lama-lama, alhamdulillah aku nampak perubahan. Bukan terus kaya, tapi insya-Allah lebih tenang. Masalah kita bukan tak boleh, masalah kita tak mula je. Kalau kau sekarang rasa hidup cukup-cukup, aku faham, aku pernah lalui. So kalau kau nak mula keluar daripada cycle tu, DM aku mula. Aku bantu kau step by step. Assalamualaikum.